Saya minta tolong sedikit, boleh tak? Minta tolong apa? Tolong pinjamkan saya Cik punya buah. Dadu lah. Dadu. Lain kali cakap bayar terang. Nah. Tapi ingat. Ini buah dadu. Kalau buka, hanya 3 kali aja. Baik, Cik. Mari. Siapa mau lekas jadi kaya? Mari teman saya. Mari ya Habib, mari ya Syekh, mari ya Sidi. Siapa mau lekas jadi kaya? Mari teman saya. Sini ada nombor 1 sampai 6. 1 M 3 4 5 6. Ini dadunya. 1 3 4 5 6. Awak boleh tikam nombor berapapun awak suka. Kalau nombor awak kena, awak tikam 1 dirham, saya bayar 100 dirham. Kalau awak tikam 10 dirham, saya bayar 1000 dirham. Kalau awak tikam 1000 dirham, saya bayar beribu dirham. Mari lekas tikam. Awak pun boleh jadi lekas kaya. Mari. Tikam. Bagus. Tikam. Tikam. Ini dadunya. Saya buanglah. Mari ikut dengan saya. Siapa yang kena? Mari ikut dengan saya. Alamak, nanti. Nombor 2 lah. Mari kita lihat. Mari nombor 2 lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Mari. Tiada siapa pun yang kena, saya menang lah. Jangan putus asa. Tikam lagi. Barangkali ini kali pasti nanti awak semua baik. Tikam. Tikam. Tiada siapa lagi mau tikam. Saya buanglah. Mari kita lihat siapa yang kena. Mari. Alamak, nombor 2 lagi lah. Apa boleh buat nombor 2 lagi lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Alamak, tiada siapa pun yang kena nombor 2, saya menang lagi lah. Mari. Jangan putus asa. Awak boleh tikam lagi. Barangkali ini kali pasti nanti awak semua baik. Tikam. Awak pun boleh jadi lekas kaya. Tikam. Tikam. Jangan putus asa. Tikam. Tiada siapa lagi mau tikam? Siap buangan ni dadu lah. Nanti aku nak tikam lah. Hai? Kau orang miskin pun mau tikam kah? Kau punya uang simpan pergi makan sudahlah. Dulu aku orang kaya dah. Aku pergi rumah sudah kena rompak. Itu pasal sekarang aku sudah jadi papa kedana. Kau pun boleh tikam lah. Semalam aku mimpi nombor 2. Aku nak tikam nombor 2 lah. Nombor 2 tidak boleh lah. Saya sudah register lah. Tak apalah. Kaya dia pasal aku tikam nombor 3. Bagus. Sekarang saya buang ni buah dadu lah. Sekarang mari ikut sama saya. Alamak, lagi nombor 2 lah. Nombor 2 lah. Nombor 2 lah. Alamak, nombor 2 lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Ya, ada siapa pun yang kena nombor 2, saya menang lagi lah. Sekarang saya mau pulang dah. Mana boleh lagi lah. Nanti saya jangan dulu dah. Saya tak boleh buka. Ini buat dadu lebih daripada 3 kali dah. Itu petua guru saya lah. Kalau awak mau, le minggu boleh dah. Sekarang saya mau pulang. Mana boleh ini macam? Berapa banyak aku kalah lah. 3 bulan punya simpan semuanya habis.